Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda miskin yang hidup sebatang kara. Dia tidak belajar tinggi, justru hanya mampu mendapat pekerjaan sebagai buruh kasar. Dia bekerja di ladang milik orang, hanya sekadar untuk mendapat sesuap nasi, melalui hari demi hari sambil menunggu bilalah akan mati. Si pemuda ini mula bosan dengan kehidupannya. Dia rasa berputus asa dan merasai kehidupannya tidak ada erti dan nilai pun. Dia berfikir, daripada hidup begitu lebih baik mati, katanya. Maka dia pun mengambil keputusan untuk membunuh diri. Caranya ialah dengan menggantungkan dirinya pada sebatang pokok. Lalu dia pun menujulah ke sebatang pokok. Ketika dia hendak meletakkan tali pada dahan pokok, tiba-tiba dia mendengar pokok itu berkata, "Wahai anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan gantung dirimu di dahanku yang tua ini. Nanti ia akan patah. Sayanglah jika ia patah, kerana setiap pagi akan ada burung-burung yang hinggap di situ menyanyi riang dan menghiburkan orang yang lalu lalang di kawasan ini." Pemuda itu pun berlalu pergi dan mencari pokok yang kedua. Apabila ia bertemu dengan sebatang pokok yang lain, dia pun meletakkan tali yang di bawahnya. Berkata pula pokok yang kedua, "Wahai anak muda, cuba kamu pandang ke atas pokok ini. Ada lebah yang begitu sibuk dan tekun sekali membuat madu dalam sarangnya. Kalau kamu nak bunuh diri, silalah ke pokok yang lain." Manusia yang bekerja keras untuk mendapatkan nikmat hasil madu tersebut. Sekali lagi, pemuda itu menangguhkan niatnya untuk membunuh diri. Dicarinya pula pokok yang ketiga. Sampai ke pokok yang ketiga, dia pun mengikat tali pada dahan pokok tersebut. Tiba-tiba pokok yang ketiga itu berkata, "Wahai anak muda, kerana rendangnya dahanku dan lebatnya daunku ini, banyaklah dimanfaatkan oleh manusia dan haiwan untuk berehat dan berteduh di bawah ini. Tolonglah, jangan bunuh diri di sini. Nanti manusia lain takut untuk singgah dan berehat di kawasan bayangku ini." Setelah mendengar kata-kata daripada pokok yang ketiga ini, pemuda itu pun termenung dan berfikir, kalaulah sebatang pokok begitu menghargai kehidupan ini, begitu sayang kepada diri mereka sendiri agar tidak patah, tidak terusi, tetap rendang, agar mampu melindungi alam dan bermanfaat kepada makhluk lain, kenapa aku berasa diriku tidak bermanfaat, sedangkan aku manusia, ada akal, masih muda, masih kuat, masih sihat? Tidak wajar aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah dongeng yang dramatik ini? Ramai orang merasa rendah diri dengan kekurangan diri dan pekerjaannya, sedangkan sebagai manusia kita tetap ada manfaat pada orang lain. Mungkin kita lemah daripada sudut pekerjaan, daripada sudut harta, atau daripada sudut pendidikan, tetapi kita ada kelebihan yang orang lain tidak ada. Justru janganlah mudah kecewa dengan kekurangan kita.
kekurangan kita itu adalah kelebihan kepada orang lain.